tunjukkan saudara macam ginilah proses pengolekan tuan sagu tempat ketua saudara mara dengan pasoknya apa tentulah yo pasok tambahannya bukan senang nak jadi senang wak tentulah yo. Itu abang Zaini kita saudara. Ini abang Tohar kita yang tukang golek saudara, legend tukang golek tempat kami bang Tohar ni. Yo bang mudah-mudahan bang Tohar sehat selalu, mudah rezekinya lancar segala urusannya dan dipermudahkan Allah Subhanahu taala. Ini dok nganu tongking. Tengok. Ini tongking namanya bang. Tongking dengan pasoknya apa tentulah yo pasok tambahannya bukan senang nak jadi senang wak tentulah yo. Itu pula kadang tu tongking ni macam ginilah cara dia masukkan apa pakai ketuk saudara. Tengok kata mikot senang saudara, bukan senang nak jadi senang ni pakai ketuk tengok. Macam ini proses dia kata mikot senang langsung sampai ke kilang tengok. Diketuk saudara lepas ketuk ketuk sebelah lagi. Sebelah lagi bang. Letak sebelah lagi. Aku tak kisah tu. Sebelah lagi sini. Ini sebelah lagi saudara. Tengok. Ketuk juga ketuk. Sebelahnya ketuk. Ketuk juga alhamdulillah. Wah inilah kata Miko proses macam mana mengulik tuan sagu nampak ketua viral lah ndak video ni saudara. Amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Wah cuba macam mana jalan dia bang? Jalan tolak itu tu. Mak macam gitu cara proses nak menolak nak keluar ke tambak besar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allahu akbar. Ini tongking ni guna. Tengok. Abang kita ngolik bawa ke tambak besar. Itu jalan dia. Bang terima kasih bang informasinya bang Mudah-mudahan sehat selalu bang, mudah rezekinya bang. Lancar. Itulah ketua paling sedih tempat kami macam inilah pengolekan tuan sagu saudara. Ini lagi banyak lagi saudara. Itu bang Zaini nyisik. Sekian je lah lagi ketua. Terima kasih saudara informasinya.